Oh, kasar. Boleh kira. Sipu kita ada sipu. Sekian lama tidak bertemu, 2 minggu. Aduh. Boleh kira orang. Boleh kira. Hanyu. Oh, muka jauh. Terah. Tak lagi. Tak lagi. Boleh kira. Boleh belakang. Macam ni letak. Assalamualaikum, geng. Selamat pagi. Hari ni kita berada di pantai Bisikan Bayu. Hari ni kasar sikit ombak. Sekian lama 2 minggu tidak mancing. Kita try spot. Sebabnya minggu lepas tu ada tempat tu banjir, ombak besar ke apa. Dengar lah. Kata kalau ada rezeki ada lah. Hari ni kita guna 2 batai joreh. Kita pakai dari panjang ni kita pakai rambut 2 mata. Sebelah sana tu Apollo macam biasa. Hari ni kita bersama dengan sipu kita, Master Generasi Y, Master Rah. Upaya kita pakat dengan Master hari ni. Kita jumpa dulu. Apa-apa kita set up dulu. Let's go. Hari ni kita kosing dengan sipu kita Generasi Y, pakai udai rima dipanggil ni. Gerak tak? Manis-manis. Ada rezeki ada hari ni. Boleh 2 minggu lepas tu ombak sampai atas ni ombak. Memang kasar lah. Apa-apa kita sakut dulu Kalau ikut ke air alam surut tapi kasar lagi ombak. Okey. Kita sakut apa dulu. Okey. Setup pertama settle. Kita balik dulu. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Okey, settle pertama. Setup kedua. Hari ni pun kita ngai tak lama lah kita ngai metal. Ni pukul 8.30.
Ada bagi. Ikan sembilan. Ada mani-mani ada. Okey. Apa-apa kita baling dulu. Oh, nampak macam makan. Apa lu? Awal dah kita tengok balik. Kita baling dulu ni. Okey. Balingnya pertama Jorai Panjang. Sekian lama bercuti. 2 minggu lebih. Semoga ada mani-mani. Bismillah. Tak apa dah, janji ada. Settle. Kita tengok. Ada. Hanyut. Hanyut ke tepi. Okey, apa-apa kita tunggu dulu. Tengah agak dulu. Sebab nampak hanyut-hanyut ke kanan ni. Batu pakai batu kecil. Saya ni kat gitu, saya 5 kat gitu. Kalau ombak tak kasar, tak apa ombak kasar. Tak ada. Tak apa-apa, kita salih. Okey, apa habis? Hari ni udah hidup tak beli, hari ni udah hidup. Kita main udah koyak saja hari ni. Bismillah. Ikan tak makan, kita makan nasi dulu sobat. Tegak agak dulu bagaimana.
Ada bagai kedok ni. Bak hanyut tepi ni. Ngai musim nak masuk musim ketujuh kat gitu kan. Tak lagi dah. Bila ni tak tahu bila banjir. Agak-agak tak ada lah banjir. Ada bagai halus. Ada halus. Ada mani-mani. Ke kapah. Kapah tu. Ada makan senyap ni. Ikan. Ada main ni. Jangkau pukul 10. Air 0.5. Terah. Bismillah. Bau banjir senyap, bau banjir. Tak kotor sikit abuk ke. Tak apa, kita tunggu. Nanti kakak dulu. Lama. Ada manis-manis ke? Tak kosek upah. Tak kosek upah. Tak kosek asuh upah. Duk. Ada lagi. Nampak alas surut dah ni. Tak apa. Ada rezeki ada. Bismillah. Tapi alas surut dah ni. Teh sikit. Oh, hanya pada penny je. Tak boleh keduri kegeruk apa dah. Cari rezeki. Lama tak makan kegeruk ni. Geruk. Oh, tak apa. Sebelah sana pun buat pakai sapa.
Okey. Bismillah. Agak tu, agak. Kau hanyut ni. Ada bagi ke ni? Kau tak ada yang ingin ni. Tapi alas tengah tu nampak jadi dah tu. Maksud jadinya air alas comel tengah. Alam hari kat ni. Tahu nak ada rezeki tu. Apa awal lagi baru 9.30. Bak jangkau pukul 10 air comel. Habis? Bismillah. Kalau nampak tu tengah sangat lah alas tepi ni air start comel. Orang tak ramai. Oh, kita tunggu lah. Macam berat ni. Ada bagai kau? Tak ada ni. Berat ombak ni. Gak ada. Nangu dah. Nangu dah. Makan tapi tak tahu. Takut halus sangat makan ni. Pakai Apollo pun tak lekat lagi. Kalau Apollo ni tak aje tak lekat ni, lekat. Tak say. Pakai halus lagi tau. Bismillah. Okey.
Jaga panjang. Oh, hanya habis pakan ni. Ya, bawah ni. Habis ni ada kali. Tak apa. Mencoba lagi. Okey, satu sudah. Alah. Tidur lah. Oh. Bismillah. Bola. Ikan tak ada, cari bata. Sini sedap. Ah? Teduh. Ayo kat raya dah. Kagak dulu. Pukul 10 lebih dah. Macam berat ni. Ikan 9. 9 karang. Kasar juga. Kita lepas. Ikan 9. Ada tu. Oh. Makan senyap ikan. Habis kasar lagi. Kali ikutkan dari gotu kan. Memang ada su. Tak apa. Ngai pasal dia tak. Ketemu dah kata ombak besar, ombak kecil ke apa. Bismillah. Tu kagak dulu. Masuk 10.30 ni. Hai, berat ni. Ada bagi ke? Hai. Berat ni. Cakap dia ni. Bismillah juga. Hai. Ikan dori.
Ndui. Ada manis-manis juga. Dia makan senyap. Makan tahi berala tak berasa ke ni. Jadilah budak laut tak. Alhamdulillah. Okey. Bismillah. Okey. Ada upel tu. Ngalah. Tak ada bagai yang ni tak ada. Kita sipel. Boleh 3 ekor. Jadi dah awak laut. Baling elah ni. Balingnya terakhir. Semoga ada manis-manis lagi. Bismillah. Alah. Kopi habis tak? Tak lekat lah. Otai tengah ngai otai. Otai nama kena poksu. Poya. Poya masih berbisa. Kita kagak lah. Senyap lah ni. Oi, makan saya senyap.
Kerung ikan kerung, ikan Adidas. Ikan Adidas. Kerung. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang masuk pukul 11.30. Kita start nyipir dah. Suasana lah ni adalah duduk lepot-lepot ke apa ngai kurang dah. Tinggal sipu kita tinggal. Jangan sipu dengan ada ke sebelah. Mantap. Asyik boleh lah. Alhamdulillah lah. Ada lah dalam 4 ekor tu. Boleh lawak laut tengah hari tu tak. Ini kita balik awal ni. Sebabnya janji rutin tu. Tak boleh lah. Rutin dia telefon kata suruh balik tau. Gitu lah. InsyaAllah. Kita jumpa di 2 minggu hadapan lagi. InsyaAllah. Ok, jangan lupa follow Fit Sarcastic dan Generasi Y. Ok, jangan lupa subscribe. Ok. Apa-apa. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum daripada Fit Sarcastic.